Abang rasa apa punca abang gencolek time tu? Masa tu umur abang 15 tahun adik. Abang tunggu SRP. Abang suka cari duit, tak suka menyusahkan mak pak. Abang kerja kedai perabot dekat Taiping. Abang kerja abang ni gosok kertas pasir, lepas tu share. Abang kerja ada seorang brother, barang sador macam Datuk Awih. Pendek dia macam Datuk Awih. Adik nak kerja dengan family abang tak? Gaji 3,5 ataupun 4,5. Kita goyang lah kan. Tapi saya akan tanya mak bapak saya dulu. Abang tanya cakap dia, mak bapak adik mesti setuju punya. Dia kata, abang pun okey lah okey. Time break makan lah. Okey, saya mau ikut saya punya abang sekejap. Dia bawa pergi abang belakang masjid Kampung Jambu Taipei. Ada dulu lombong. Ada lalang-lalang tinggi-tinggi. Ada hutan. Dia masuk kat situ. Dia ikat abang. Dia grip abang macam ni lah. Oh, Dia grip ni. Kalau dia tekan sikit lagi abang rasa abang mati lah. Dia grip. Dia ambil IC abang. Okey. Dia bawa pergi kat tempat Cina tu. Okey, saya punya adik mau berhenti lah. Ini dia punya IC. Okey tu bagi lah 6 hari punya gaji. Dia ambil basikal chopper abang semua. Tapi masa tu abang kat sana. Dia sound, kau tunggu sini, aku datang balik. Abang takut lah, badan sador kau. Abang masa kena ikat tu, abang dah ngelupung-ngelupung. Dia ambil tanah, dia sumbat dalam mulut abang. tanah. Tanah merah. Lembik-lembik dia sumbat mulut abang. Diikat dengan baju abang. Tapi abang lidah macam ni. Abang dah standby dah kan, meludah. Lepas tu belakang abang diikat lah. Lepas tu, abang ngelupung, prap, tangan abang ni patah. Patah nampak, timbul kan. Ni patah. Abang ingat apa, prap patah. Baju abang tu, abang dah pakai kat pinggang. Seluar abang diikat kat badan. Kat pokok kan. Diikat. Lepas tu ni, baju ni t-shirt tu dia jadi skirt lah. Abang nampak satu bangunan tinggi tu. Abang masuk ke lombong. Lombong tu habis lalang tu. Hiris sini. Abang jalan kat tangan. Tangan sakit kan. Jalan sampai satu kedai belakang kedai Shoklot Cina tu. Tokek tolong tokek. Saya sudah kena culik tokek. Boleh hantar kat rumah. Mana you punya rumah? Dia bawa. Kecoh lah tu rumah. Pergi balai polis buat report polis kes. Lepas tu ada seorang perempuan polis pegawai lah. Dia buka satu buku besar-besar ni. Buka buku penjenayah semua. Lepas tu abang buka-buka. Pak, ini orang dia. Sampai abang mampus abang ingat nama dia.